So hi, Assalamualaikum semua. Welcome back to Finvision YouTube channel di mana kita akan correct plot sampai Marvel call kita untuk stop. Dan dalam video kali ini kita akan correct plot berkaitan dengan adakah Avengers Doomsday akan gagal seperti yang disangkakan. Kenapa benda ni akan gagal? Even the title itself dah menerangkan dekat kita semua. Nama dekat situ adalah Doomsday. Ini merupakan bukan kegagalan kepada Avengers tapi merupakan kegagalan kepada MCU yang tidak berjaya untuk menarik Marvel audience untuk pergi menonton filem ni. Ada yang rasa bombarded dengan kemunculan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom, Chris Evans sebagai Steve Rogers akan kembali muncul. So ramai yang berspekulasi, ramai yang tag aku, ramai yang DM dekat aku yang cerita ni memang akan gagal. Okey, tak apa. Kita akan bahaskan sedikit demi sedikit berkaitan dengan isu tersebut. Dan sebelum tu kita nak kupaskan pasal Avengers Doomsday ni akan gagal dan sebagainya. Aku nak ucapkan terima kasih kepada korang semua yang memilih untuk menekan video ni dan menonton video ni. Aku harap for some reason korang punya nafsu berkaitan dengan geek culture dapatlah apa perkataan yang sesuai dapat puas lah senang cerita untuk kita berbual sama-sama kita. Kalau nak berbual lebih mendalam pun boleh saja dekat grup Telegram. Alhamdulillah kita dah ada dalam 126 members dekat Correct Plot People. And for sure kalau ada yang belum lagi join dan rasa memilih nak join, nak bersosial sikit, boleh je tekan link dekat link dekat description dekat bawah. And part of the reason kenapa buat group tersebut, aku plan untuk buat satu private screening cerita apa pasal Marvel. Tak sure lagi, it could be Spider-Man Brand New Day, it could be Avengers Endgame, it could be Avengers Doomsday ataupun The Secret Wars pada tahun depan. We'll see about that lah. Tapi kita sedang growkan community tersebut dekat Telegram. And for some reason kalau korang masih lagi ada space dekat dalam telefon korang, why not download Telegram dan juga join group Correct Plot People. Sambil-sambil tu juga aku nak tanya juga dekat korang semua, selingan sikit. Nak borak pasal Marvel ni best je, tapi nak borak juga pasal kehidupan korang. Macam mana raya korang akan balik kampung ke mana, ke Perak ke Kedah ke Kelantan ke, ada balik kat sini, ke Johor ke. Boleh komen dekat bawah dan juga komen juga kat bawah apa warna tema pada tahun ini. Kalau aku pakai warna teal blue dan juga olive green. Disclaimer, aku tak beli dua-dua baju ni pada tahun ini, aku beli tahun lepas. So basically just recycle apa yang ada sajalah. Korang pula raya korang macam mana, apa persiapan, for sure boleh komen kat bawah ataupun kita bincang dekat group sana pun boleh je, tak ada masalah. Okay, tak ada dah, aku tak ada nak selingan apa-apa dah. Kita jump straight kepada konten kita. Bukan pasal Avengers Doomsday akan gagal tu, ni selingan sikit, tapi masih lagi berkaitan dengan superhero stuff. Sabarlah, ni kalau tak borak pasal superhero stuff terus nak subscribe apa, relax, chill, relax. Okay, kita nak borak selain daripada Avengers Doomsday, selain daripada Spider-Man Brand New Day kan, ada superhero series juga yang akan muncul pada bulan Mac ni, iaitu Daredevil Born Again season yang kedua yang diperkatakan akan keluar pada 24 Mac dan akan keluar 8 episod. Aku tak sure adakah Daredevil Born Again season kedua ni akan keluar straight away 8 episod, tapi based on past experience menonton cerita Daredevil yang mengetahui ini projek daripada Disney tends untuk keluarkan projek yang dia orang rasa berkualiti minggu ke minggu. Maksudnya episod 1 satu minggu, episod 2 satu minggu. Kalau projek yang dia rasa tak promising, tak boleh nak pergi jauh dan perlu untuk just bagi terus ke 8 episod, dia akan keluarkan lah. Tapi untuk Daredevil ni aku rasa dia akan keluar satu episod satu minggu. Mungkin dekat minggu pertama dia akan keluarkan 2 episod mungkin kan. We'll see about that. Tapi Daredevil Born Again ni akan mempamerkan lah karakter macam Daredevil and even Subhanallah, macam mana aku boleh okay, Jessica Jones pun akan muncul. Apart from that, ada juga banyak-banyak karakter daripada series Punisher akan muncul. Even Karen Page pun akan ada balik dalam Daredevil season yang kedua ni. Daredevil pun akan ada dia punya suit yang dia akan memainkan. Dia akan menggunakan suit yang berbeza, bukan warna merah, dia akan menggunakan suit warna hitam. And there's a reason kenapa dia pakai that kind of suit. Tak apa, yang tu kita boleh borak detail lagi bila Daredevil dah mula, which is aku rasa kalau sekarang dalam minggu hadapan ataupun 2 minggu lagi. Tapi aku rasa minggu hadapan dah ataupun 2 minggu lagi. Tapi tak apa, kita akan borak lebih detail lagi pasal Daredevil nanti. Selain daripada tu, kita ada juga series yang dinanti-nantikan. Yes, masih lagi pasal superhero, iaitu The Boys season yang kelima dan juga finale. And for sure aku rasa aku akan menangis kot bila habisnya cerita ni. Walaupun cerita ni lebih memfokuskan the brutal storytelling berkaitan dengan dunia superhero, Vogue dan sebagainya. Tapi somehow aku rasa The Boys adalah salah satu projek superhero yang aku rasa
Aku sangat suka, aku sangat admire sebab dia orang surpass the level of a typical superhero punya project. Ada banyak gila momen-momen yang sangat plot twist yang kita tak sangka, momen-momen yang uh, sangat unorthodox, luar daripada jangkaan kita, luar daripada kebiasaan membikin filem superhero. The Boys is that project lah dan aku really admire, dan ini merupakan final season. Lepas ni tamatlah The Boys, dia mungkin akan buat spin-off berkaitan dengan Gen V, apa semua kan. Tapi The Boys kali ni kita dapat tahu, ni sikit je, aku tak nak sentuh detail sangat. The Boys kali ni kita dapat tahu yang Homelander sekarang ni tengah aim untuk menjadi The Immortal. Basically dia bukan nak run the world, dia nak run the universe itself. Dia plan to be God. Dia nak jadi immortal, okay? Tak dapat disentuh, tak dapat dikawal oleh sesiapa saja, termasuklah hero-hero yang ada. Dan dia memerlukan satu satu macam cecair ataupun injection daripada superhero yang pertama yang telah pun dibuat menggunakan compound V yang pertama yang dikenali sebagai V1, okay? Dan The Boys ni perlu hentikanlah Homelander for some reason. Dan sekarang ni Billy Butcher ada dia punya kuasa sendiri, macam seolah-olah macam dia Venom. Soldier Boy telah pun kembali dan seolah-olah dia macam akan team up dengan Billy dengan pasal benda ni kan. But we see lah, ini akan menjadi satu finale yang sangat-sangat epic. Dan for some reason aku harap dia tak ikut sangat apa yang terjadi dalam komik. Sebab dalam komik dia macam mana nak cakap Black Noir tu adalah a copy of the Homelander, dan aku tak nak benda tu jadi. Dan for some reason aku rasa writer untuk this show pun truly aware yang fan tak nak benda tu jadi. So we see lah macam mana the ending of The Boys pada finale season kali ni, yang akan keluar 8 episod juga pada 8 April. Okay, ni April. Tapi a part of that, ada lagi satu projek berkaitan dengan superhero. Ya, masih lagi superhero. Ada 8 episod juga tapi akan keluar pada 18 Mac ni, iaitu Invincible. Yes, somehow aku berjaya untuk pronounce benda tu tanpa title card dia mula. Yang mana dia akan ada 8 episod dan akan mempamerkan satu arc yang sangat luar biasa, yang mana General Track sendiri akan turun. Dan kita akan dapat tengok lah yang mana Invincible bersama dengan bapak dia iaitu Omni-Man akan berlawan dengan General Track. For some reason, kita juga akan tengok pengembaraan bersama dengan Omni-Man dan juga Alan the Alien. Yang tu best juga untuk ditonton sebab aku dah habis baca komik Invincible sampai the latest one. Aku rasa ada lagi masih keluar, tapi sampaikan tak boleh lah, nanti dia jadi spoiler kan. Senang cerita aku dah baca lah this arc yang melibatkan Invincible, Omni-Man dan juga General Track, dan dia punya arc tu memang sangat dahsyat lah. Yang even villain yang siapa nama villain yang kepala Armstrong Levy ataupun Armstrong Levi tu kan, yang tu pun best juga. Kita akan tengok lah untuk season ni, yang mana ada 8 episod sahaja. Okay, selingan lagi sikit, kita borak sikit pasal trailer pula. Memandangkan next week akan keluarnya pengumuman next week aku rasa pasal Oscar pun next week juga, ataupun 2 minggu lagi, aku tak ingat detail. Tapi trailer untuk Dune yang ketiga, yang mungkin akan dinamakan sebagai Dune Messiah, lakonan oleh Timothée Chalamet, akan keluar juga minggu depan. So kepada fan-fan yang tengok Dune pertama, Dune yang kedua, korang kena be prepare untuk next week. Tapi another than that, yang ni kembali berkait dengan superhero, Spider-Man Brand New Day punya trailer dijangkakan akan keluar pada minggu hadapan. Silap hari bulan, korang tengah makan kuih semprit dekat rumah ex-girlfriend korang. Sebab kau tak berjaya untuk jadikan dia sebagai girlfriend kau, so kau dapat beraya sebagai ex-girlfriend saja. Kau tengah makan semprit sambil kau cuba untuk menarik hati dia kembali, tiba-tibanya pop up dekat phone kau trailer untuk Spider-Man Brand New Day official teaser trailer dah keluar. So be prepared for that. Aku tak cakap benda ni akan sahih, tapi dia perkatakannya minggu depan. Jangkaan dia tu macam seolah-olah benda ni memang akan jadi. Yes, aku tahu kita kena sidai banyak kali pasal Spider-Man Brand New Day ni. Plus, filem ni sepatutnya keluar pada bulan Julai kan. Dan sekarang ni dah bulan 3. Apa yang akan disajikan dalam trailer tersebut, mungkin kita akan dapat tengok perspektif Peter Parker meneruskan kehidupan dia beberapa tahun selepas event Spider-Man No Way Home. Kita mungkin akan dapat tengok Sadie Sink. Dan finally kita mungkin dapat sedikit gambaran yang lebih jelas Sadie Sink ni memainkan watak sebagai apa, the villain-villain yang ada dalam tu. Itu something yang generic lah yang kita boleh expect untuk
first teaser trailer dan aku macam bangang lah. Aku ceritakan sedikit lah. Padahal benda ni dah lama kau tahu, dan aku rasa benda ni macam lawak bapak-bapak punya lah. Ada satu hari tu aku tengah main Marvel Rivals tau. Malam lah, masa ni dalam pukul 1 pagi lah. Aku main Marvel Rivals kan, tak, kling lah bunyi notification lah. Notification apa pula? Dan aku nampak dia daripada apps Twitter kau tahu. Dan dekat Twitter aku ni, aku banyak tekan notification bell kepada insider-insider ataupun scooper-scooper bila mana dia orang update pasal yalah trailer ataupun big news pasal Marvel ni kan. Lepas tu dia keluar kat situ dia tulis, oh trailer untuk Spider-Man Brand New Day dah keluar. Sial lah. Aku macam, uish, ni new ni, semua orang tengah tidur kan, aku boleh cover benda ni kan. Aku tekan je gambar tu, link tu, last dia tunjuk gambar lori Spider-Man Brand New Day. Wow! Itu satu tambaran besar dekat aku. Dan untuk korang semua yang tak faham konteks ni, itu merupakan trailer. Trailer tu, lori trailer Spider-Man Brand New Day. Bukannya video trailer. Dan lepas pada tu, bila aku rasa macam dikhianati oleh this account, aku rasa macam, why not aku prank pula orang-orang untuk fan aku lah, untuk community dalam Marvel ni, aku prank dekat TikTok. Aku buat lah, teaser trailer untuk Spider-Man Brand New Day dah keluar sebagainya. Bila aku buat video tu, ramai orang marah kat aku. Bang, bulan puasa ni tak baik nak tipu. Aku jadi macam, at least bukan aku seorang yang rasa tersakiti dengan benda ni. Korang kena rasa kak. Korang kan community Marvel kan, korang kena rasa benda ni. And sama ramai yang tertipu. Tapi for some reason untuk minggu depan kalau teaser trailer tu keluar, aku harap aku tak tipu korang lah about that thing. Okay? Alright. I think that's the end of that's the end of this video. That's the end of kepada selingan-selingan kepada benda yang kita nak berbual lah dalam video kali ni. The main part yang kita nak berbual dalam video kali ni adalah berkaitan dengan adakah Avengers Doomsday itu akan gagal. Dan kenapa aku cakap benda ni, dan aku rasa mungkin some of you guys pun ada rasa benda ni. Kenapa dia akan gagal? Sebabkan perancangan MCU tu sendiri. Let's be real lah. Dengan naiknya satu studio ni iaitu DCU, dan MCU sekarang ni berada di ambang kemuncak untuk Multiverse Saga, and tiba-tiba dia orang pronouncekan aku rasa 2 tahun lepas dia announcekan yang kita akan dapat Avengers Doomsday. Kita tak akan dapat Avengers Kang Dynasty, kita akan dapat Avengers Doomsday. Dan aku sampai hari ni pun, walaupun aku dah explain banyak kali pasal Avengers Doomsday ni, sampai hari ni masih lagi ada orang yang tag aku, masih lagi ada orang yang personally DM cakap Doomsday ni saya patut tengok ke tak kan, sebab saya tak rasa yakin, saya tak rasa ada faith dengan this saga, sebabkan Marvel Phase 4 yang terlampau disconnected dengan daripada satu projek ke projek lain yang sangat rasa tak attach tau. Kau rasa macam dia tak ada satu kesinambungan. Dan bila aku dapat soalan-soalan macam ni, aku selalu tanya dekat Geeks Frequency. Dan mungkin lepas ni aku akan tanya kat korang semua pula. Adakah korang rasa Avengers Doomsday akan gagal kan? Aku selalu tanya dekat Geeks Frequency, korang rasa akan gagal ke tak? Amber Heard, si Foden pun cakap benda sama. Dia ada 2 pilihan je, Fik. Sama ada filem ni akan gagal segagal-gagalnya, ataupun filem ni akan surprisingly menjadi satu filem yang sangat-sangat superb pada tahun ini. Dan aku kind of agree with that kind of perspective. Sebabnya, kita sentuh pasal gagal dulu Sebabnya, senang cerita, Doomsday ni is a escape plan for them lah. Di mana dia orang akan masukkan karakter-karakter yang berkaitan dengan nostalgic punya karakter, masukkan dalam filem Doomsday ni. Korang pun tahu lah, ramai gila pelakon-pelakon yang akan ada dalam filem Avengers Doomsday. Lebih ramai daripada Avengers Endgame, okay? Dan ni bukan daripada Marvel Cinematic Universe saja, ni daripada universe yang berbeza. Daripada Fox, Fantastic Four, Fox X-Men. So banyak cerita yang diorang boleh pergi. Tapi kenapa gagal tu? Sebab tak ada foundation dekat dalam Marvel Phase 4 dan juga Phase 5 yang tak ada connection di antara satu sama lain. Dan aku nak bagi selingan sikit daripada komik Korang semua pun tahu Multiverse Saga ni akan ditutup dengan satu projek iaitu Avengers Secret Wars. Dan Secret Wars sangat besar kau tahu dalam komik. Dan korang semua, aku sangat-sangat pasti korang semua yang banyak kenal dengan YouTube channel ataupun platform aku ni adalah menerusi penceritaan storytelling komik aku iaitu King Black Venom, yang mana aku mula ceritakan daripada Absolute Carnage, aku pergi kepada origin kepada Null, aku pergi kepada konflik yang Null bawakan kepada dunia tu tau. Dan walaupun as much as aku suka gila dengan karakter Null, aku suka dengan storytelling King in Black kan,
Tapi apa yang aku boleh katakan, despite of cerita tu rasa extravaganza, dia rasa besar, King in Black tak adalah sebesar macam Secret Wars yang ditulis oleh Jonathan Hickman. Oh, ya, King in Black pun aku rasa ditulis oleh Jonathan Hickman, tak salah aku. Correct me if I'm wrong, korang boleh check detail tersebut dekat Google dan sebagainya. Secret Wars ni, apa yang aku rasa dia amusing, dalam komik aku kena bagi disclaimer dulu sebab for sure, Secret Wars dalam komik tak boleh sama dekat dalam live action. Somehow dia orang akan alter kan. Secret Wars dalam komik, baik Secret Wars 1984 ataupun Secret Wars daripada 2015, apa yang membuatkan komik tu best adalah the build up. 1984 dia tak ada build up sangat, tapi dia lebih kepada tiba-tiba ada satu karakter yang luar daripada outer space dan sangat kuat yang dikenali sebagai Beyonder, yang menggunakan Marvel hero ni sebagai alat mainan dia adalah untuk hiburan dia je. Dan semua benda tu berlaku dekat satu battle world. Okay? Ramailah hero-hero yang ada. Dan motif utama kenapa komik tu dicipta adalah untuk menjual mainan. So tu motif utama dia. Secret Wars yang kedua pada 2015 tu, kenapa cerita tu sangat bagus? Dia build up. Okay? Dia tidak, komik Secret Wars tu dia takkan berjaya tanpa build up sebelumnya, yang melibatkan Shield, yang melibatkan dengan event Avengers, event New Avengers, event Original Sin, event Time Runs Out, event Ultimate, event event apa lagi yang berlaku sebelum tu? Avengers World. Event-event yang aku mention dekat korang semua ni adalah build up kepada Secret Wars. Secret Wars tu yang ada 9 isu tu, kalau korang terus jump straight untuk baca komik tu, korang takkan faham apa-apa. Korang terus faham tiba-tiba, Black Panther nak pegang pakai Infinity Gauntlet, tiba-tiba dah Thor dan juga Asgardian, dia tengah sembah Dr. Doom out of sudden. So macam mana kau nak faham benda tu? Kau kena layan every project yang penting ni, yang aku cakap original scene. Sebab the build up tu bagi aku sangat menarik. Dia, apa yang Jonathan Hickman buat dekat dalam Secret Wars punya build up ni, termasuklah dengan cerita Fantastic Four, dia terlampau terperinci, dia terlampau kompleks untuk difahami secara satu masa. Kau nak baca one time, kau baca, kau akan start rasa macam lost sikit. Ni macam mana, sebab dia terlampau kompleks. Tiba-tibanya ada satu races yang dikenali sebagai the Beyonders. Yang Beyonders yang kau nampak seorang tu kan, rupanya ada lagi ramai Beyonders kat luar sana. Yang mana Beyonders tu, dia tengah membunuh cosmic entity. Contoh macam Eternity, Celestial, dia pergi bunuh Living Tribunal. Lepas tu ada pula entity yang berkaitan dengan The Black Swan. Ada entity yang dikenali sebagai The Builder. Apa lagi Sekejap, aku try untuk ingat kembali apa momen-momen yang penting Senang cerita, Cosmic Forces kat luar sana, macam terlampau banyak benda yang berlaku leads to Secret Wars tau. Incursion berlaku, tiba-tibanya Black Panther nampak ada satu planet besar gedabak nak tengah melanggar kan. Sampai dia tanya kat Black Swan tu kau ke bawa ke sini kan? And then berlakunya massacre, Thanos membunuh ramai gila orang. That's why aku cakap, takkan jadi satu benda yang pelik kalau tiba-tiba Thanos akan muncul dekat dalam Doomsday nanti. Lepas tu, selain daripada cosmic things yang berlaku dekat dalam the build up of the Secret Wars ni, ada juga berlakunya Civil War di antara members of the Illuminati. Yang tu best gila konflik Civil War yang berlaku dalam members dalam The Illuminati. Untuk kawan semua yang tahu, The Illuminati ni adalah satu kumpulan yang yang dikumpulkan oleh golongan elit superhero. Ada Reed Richards, ada Professor Charles Xavier, Iron Man, Black Panther, Namor, Doctor Strange, dan ada lagi rasanya. Ada juga penambahan members dan sebagainya. Captain America pun is one of them. So berlakunya konflik dalam dalaman yang membuatkan mereka semua ni bergaduh di antara satu sama lain. Black Panther gaduh dengan Namor.
Iron Man gaduh dengan Captain America. Doctor Strange padamkan ingatan Captain America. Oh, dahsyat siap. Momen yang pasal dia melati tu kan, dahsyat lah. As much as aku rasa momen yang berlaku dekat outer space tu dah dahsyat pasal The Incursion ni, momen dalam yang kecil macam The Illuminati pun aku rasa dahsyat. Sebab bila mana bila mana Incursion berlaku, pelenggaran dua dunia tu kan, bila mana benda tu berlaku, orang yang first tahu pasal benda ni adalah The Illuminati. So somehow dia orang nak rahsiakan macam mana nak solve this thing daripada orang public, daripada orang tahu pasal benda ni. Dan aku rasa benda tu sangat amusing. The build up tu sangat cantik. Di mana Reed Richard explain pasal lepas The Black Swan explain dekat Reed Richard kan, apa benda Incursion ni, dia macam satu nature force yang memang akan berlaku kan dan sebagainya. Lepas tu Reed Richard explain dekat Illuminati, basically dia cakap memang kita akan mati kali ni. Kita akan mati. We are so dead. Kita tak ada solusi. Straightforward lah aku cerita terus kepada ending. Bukan ending kepada Secret Wars, ending kepada Time Runs Out tu sendiri, yang mana dalang kepada Incursion ni sendiri bukan je melibatkan geng-geng The Builder dan sebagainya tu, bukan je melibatkan The Beyonders. Rupanya ada dalang lain yang menyebabkan Incursion tu berlaku. Tiba-tiba Dr. Doom siap, dia tahu pasal multiverse ni dan dia cuba untuk selamatkan multiverse, tapi rupa-rupanya dia menghancurkan semua benda. Oh, dahsyat lah. Aku wish that aku boleh ceritakan dekat kawan semua secara detail, tapi aku masih lagi membaca kembali supaya aku ingat. We'll see lah, kalau ada aku dah ingat everything, aku akan cerita dekat kawan balik pasal original scene, Time Runs Out. Oh, banyak siap nak kena cerita tu. Itu berkali-kali ganda ceritanya daripada King in Black pasal Venom tu, okay? So, itu apa yang aku cakapkan dekat kawan semua. The build up untuk Secret Wars dalam komik membuatkan cerita Secret Wars itu bagus. Tapi dalam MCU ni, kita tak ada build up tau. The build up yang aku rasa paling logik untuk diorang letakkan adalah berkaitan mungkin Doctor Strange Multiverse of Madness, di mana Clea dia pergi colik Doctor Strange and tiba-tiba Doctor Strange ada mata tu kan. Itu dalam komik aku rasa Time Runs Out kot. Time Runs Out aku tengok, ataupun New Avengers, ada satu masa ni sebabkan The Illuminati betul-betul diorang fikirkan semua cara macam mana nak halau planet yang datang nak berlaga dengan 616 ni. Up until one point, Doctor Strange dia pergi baca Dark Spell tau. Dan bila dia baca Dark Spell tu, dia telah unlock dia punya mata yang ketiga dan membuatkan Doctor Strange ni jadi tak terkawal. Sampaikan Iron Man tembak dia dan dia pensan ke macam gitu lah. Tapi benda tu jadi dalam komik. Dan benda ni tak pelik kalau baru ni aku rasa ada kot rumor yang katakan macam Doctor Strange akan menjadi no, dia tak cakap Doctor Strange. Dia cakap ada seorang sorcerer yang ada bersatu mata dekat atas dahi yang akan bersama dengan Dr. Doom. Dan benda tu adalah Doctor Strange. Aku sangat percaya itu adalah Doctor Strange. Unless kalau dia nak alter benda tu lah. Sebab dekat dalam MCU pun, let's be real lah, The Sorcerer Supreme adalah Wong Sorcerer Supreme, bukannya Doctor Strange. Sebab Doctor Strange seems unstable dan sebagainya. So dekat dalam komik tu, memang Doctor Strange jadi orang kanan kepada Dr. Doom. Sebab dia percaya Dr. Doom, kenapa dia buat semua benda ni? Kenapa dia kumpulkan Molecule Man, jadikan dia sebagai time bomb, baling dekat Beyonders dan sebagainya tu? Sebab dia percaya dia adalah the savior of the multiverse. Dia adalah hero. Dan bila aku tahu pasal Dr. Doom akan jadi hero macam ni, aku rasa benda ni akan jadi sama. And sebab keluarnya news macam contoh Russo Brother cakap yang diorang akan ambil inspiration daripada Jonathan Hickman punya cerita, despite of cerita tu kompleks, aku ada belief, aku ada faith yang mengatakan Avengers Doomsday takkan flop. Aku mengharapkan Jonathan Brothers pula, aku mengharapkan Russo Brothers berjaya untuk figure out, sebab ni aku bagi tahu balik apa yang jadi komik tak sama dengan MCU. MCU sekarang ni tak adalah langsung original scene, Time Runs Out, benda tu tak berlaku unless diorang boleh buat semua benda tu dalam Doomsday. Diorang boleh buat semua benda tu dalam Doomsday. Diorang boleh munculkan Doctor Strange dan sebagainya. Tapi of course lah dia akan berbeza sikit sebab dalam komik pun dia ada pelibatan daripada Thor, dia ada pelibatan daripada Hyperion, tapi tak semestinya kena ada karakter tersebut baru cerita Secret Wars ni boleh jalan kan. Tapi aku ada keyakinan sedikit, mungkin bukan 100%, mungkin dalam 60 ke 70% yang Avengers tu akan succeed. Based on news yang kita dengar,
beberapa news ni kita dengar yang Avengers Endgame akan menjadi tunjang utama kenapa Doomsday ni berlaku, kenapa Incursion ni berlaku. Mungkin dia tak sama dengan apa yang jadi dalam Jonathan Hickman, tapi aku rasa the essence of the comic daripada Jonathan Hickman tu akan di-adapt dekat dalam Doomsday dan akan leads kepada, yang akan bawa kita kepada Secret Wars. Tapi untuk menjayakan Doomsday dan juga Secret Wars ni, aku tak tahu korang agree ke tak dengan benda ni. Setahu aku, selepas Avengers Doomsday, diorang akan terus pergi jump kepada Avengers Secret Wars, ataupun mungkin akan ada satu projek lagi selepas Doomsday, barulah pergi ke Secret Wars itu sendiri. Dan ada juga rumours yang mengatakan kalau diorang nak buat Secret Wars tu ada 2 part, Doomsday perlu succeed in order untuk Secret Wars ada 2 part. Dan aku macam ragu-ragu sikit benda tu boleh berjaya, despite of diorang ada banyak gila pelakon, Wolverine, Tobey Maguire dijangkakan akan muncul dekat dalam Doomsday or even Secret Wars, tapi aku ragu-ragu sikit untuk diorang buat Secret Wars tu jadi ada 2 part. Dan kalau nak tanya daripada perspektif aku, diorang memang perlu buat 2 part sebab perjalanan Secret Wars ni sangat-sangat panjang, kau tahu. Diorang boleh buat apa yang berlaku dalam original scene, time runs out, Avengers, New Avengers, jadikan dia dekat dalam Doomsday. Konflik-konflik utama dalam komik tu wujud dalam Avengers Doomsday. Bila Avengers Secret Wars berlangsung, bermulalah perjalanan Avengers Secret Wars yang sama macam komik, di mana Dr. Doom telah pun rule the battle world yang dicipta ekoran daripada dia serap kuasa The Beyonder lepas dia ledakkan geng-geng Beyonder tu. Itu game plan yang aku harapkan. Dan lepas Avengers Doomsday tamat, aku juga mengharapkan bukan satu projek je kena ada. At least kena ada 2 ke 3 projek. Kalau tak movie, mungkin series ke. Tapi series at this point dia agak risky sebab series bukannya satu medium yang tepat bila mana kau nak pergi kepada satu grand scale punya storytelling. Benda tu tak tepat. Dah terbukti kat series Loki pun, ramai gila tak tengok Loki, sedangkan projek Loki tu sekarang ni menjadi anchor kepada Multiverse Saga dan juga menjadi anchor kepada Doomsday. So rugi. So mungkin bukan series lah, aku rasa mungkin filem 2-3 filem walaupun banyak, ataupun mungkin 2 filem lah. Since kita tahu Doomsday akan berlangsung pada tahun ni, Secret Wars akan berlangsung pada hujung tahun hadapan. Is it? Correct me if I'm wrong. Kalau Secret Wars berlaku pada bulan Disember, kita ada lagi 11 bulan yang kau boleh fill in 2 projek yang suit well ataupun boleh bagi connection yang bertubi-tubi tau. Kau pam untuk sampai ke Secret Wars tu. Kau boleh buat cerita no, bukan Spider Island lah. Aku tak tahu movie just Spider Island tu boleh jadi ke tak. Contoh movie apa yang kau boleh buat? Even perspektif. Perspektif. Tak tahu lah, mungkin boleh jadi ke filem. Tak tahu lah, tapi aku rasa memang kena ada 2 projek lah at least selingan sebelum sampai ke Secret Wars tu. Itu harapan aku lah. Even kau boleh buat cerita Shang-Chi ke, apa lagi lah, Fantastic Four no. Sekejap, let me think. Wonder Man tak tahu lah. Aku tak boleh fikir in this current status, tapi itu harapan aku. Benda ni memang sangat boleh berjaya dan itu adalah jawapan aku jugalah. Memang boleh berjaya kalau kau ikut apa yang ada dalam komik. Kau adapt apa yang ada dalam komik. Sebab itu adalah blueprint kau. Kalau kau tak ikut, kalau kau cuba untuk buat satu naratif based on your own tanpa idea daripada apa yang terjadi dalam Secret Wars komik, somehow aku rasa benda tu akan gagal. Dan kalau Doomsday gagal, let's be real lah, Secret Wars pun akan gagal lah. Dan itu akan menjadi satu kegagalan yang besar kepada Marvel Cinematic Universe. Dan aku mungkin akan tarik diri, aku akan undur diri dan aku tak akan buat lagi pasal Marvel. Itu akan menjadi satu kerugian yang sangat-sangat besar. Satu wasted opportunity yang Marvel lakukan. Sebab diorang nak buat Multiverse Saga ni tapi diorang tak properly execute benda ni, wasted lah. And even lah, aku nak selit lah, Kang the Conqueror pun mungkin boleh akan muncul dekat dalam Doomsday ni. Kalau bukan Jonathan Majors pun, pelakon lain pun boleh. Sebab dalam Secret Wars komik build up kepada Secret Wars tu, ada satu masa Captain America dia pergi ke masa depan, kau tahu.
Kenapa dia pergi ke masa depan? Sebab dia mencari alternatif macam mana nak settlekan incursion ni. Up until one point, Captain America berjumpa dengan Kang the Conqueror, dia berjumpa dengan Iron Lad dan juga Immortus. Membicarakan pasal benda ni. Tapi, dia tak ada solusi. Kang punya member-member semua tu tak ada solusi kepada benda ni. Dan sampai kan Captain America, dia mocking Kang, dia cakap, oh kau advanced people yang ada knowledge dan juga intelligence yang sangat tinggi, korang pun tak tahu macam mana nak settle benda ni. So, because of that, Kang the Conqueror boleh muncul lagi dalam Doomsday or even Secret Wars. But we see about that lah. Kita boleh bincangkan benda ni lebih detail dalam video yang seterusnya bila mana kita ada info yang lebih sahih pasal benda ni. This is just a reference daripada komik yang aku ceritakan dekat korang semua pasal apa ni, Avengers Secret Wars dan juga Avengers Doomsday tu sendiri. But yeah, apa pendapat korang? Korang rasa deep down, adakah Avengers Doomsday akan gagal? Kalau korang rasa akan gagal, bagi support kenapa. Komen dekat bawah Kalau korang rasa tak gagal, bagi juga support kenapa benda ni takkan gagal. Apa yang korang dengar celotehan aku ni, ini hanya daripada perspektif aku saja. Aku mungkin boleh jadi salah, perspektif aku mungkin boleh jadi tak betul. Mungkin perspektif korang boleh jadi betul. So why not spend your time sikit, kenapa, apa perspektif korang lah pasal benda ni, okay? So yeah, itu je discussion kita untuk video kali ni. Thank you very much sebab spend your time untuk menonton video ni. Aku harap korang semua entertain. Dan I'm not sure akan ada video lagi keluar ke tak dalam waktu terdekat ni, sebab nanti kita akan menyambut Raya Aidilfitri. Kalau tak ada, aku just bagi ucapan selamat Hari Raya in advance kepada korang semua. Maaf zahir batin, aku minta maaf kalau ada tersalah silap dengan korang semua. Aku minta maaf juga kalau aku ada tersalah kata ataupun aku menggunakan bahasa-bahasa kasar bila mana berbual dengan korang semua. Tapi part of the reason kenapa aku berbahasa kasar, most of the time aku spend masa dengan kawan-kawan aku, tak kira lah kawan media, kawan dekat Terengganu, kawan dekat zaman belajar. Aku dapat rasakan lelaki berbual dengan lelaki menerusi bahasa kasar. Kadang-kadang bila aku cakap bodoh lah Sia, it doesn't mean that aku nak mencarut ke tak. It's just a variasi bahasa maybe. Tapi ya, tak boleh menghalalkan apa yang betul. Aku memang banyak menggunakan cursing word. Tapi apa pun, aku minta maaf lah kalau aku ada banyak salah silap dengan korang semua, secara langsung ataupun tak langsung. Okay? Ya, kita jumpa lagi di video akan datang. Thank you very much once again. And jangan lupa untuk join Telegram group. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya dan bye-bye.